Kamera yang aku selalu guna kalau macam aku nak buat aktiviti lasak lah. Contoh macam aku nak diving, aku nak hiking, aku nak buat aktiviti lasak lah. Macam aku nak bawa motor, nak record. So ini adalah kamera yang aku guna lah. Ini adalah DJI Action 6 macam ni. Atas ni mic dia lah. So ikut korang lah. Kalau korang nak connect dengan mic pun boleh. Tapi dengan syarat mic tu mic adalah mic DJI. Macam contoh DJI mic mini. So inilah kamera yang aku guna. Dan kamera ini dia punya kelebihan dia, kalau korang shoot, contohlah aku on kan, korang nak shoot macam contoh nak shoot vertical ke, nak shoot macam landscape ke, so tak ada masalah sebabnya korang boleh shoot yang pattern macam ni. Dia akan square macam ni. So kalau korang nak jadikan dia vertical, korang hanya tinggal crop je tanpa mengubah kualiti video korang. Dia adalah sikit lah dia ubah, tapi taklah terlalu banyak. Okay, so kepada korang yang macam nak buat aktiviti lasak tapi tak tahu nak guna kamera apa, so ini antara kamera yang aku boleh suggest untuk korang. Sebab lagi satu, kalau dulu waktu mula-mula keluar harga dia memang mahal, tapi sekarang harga dia dah murah sikit. Korang boleh tengok dekat bawah.